Sekarang baru you declare you bankruptcy? Tada. Apa cerita bro? Okay, Bro, Assalamualaikum bro. semua. Waalaikumsalam. Okay, kita jumpa lagi di episod ini. Okay, so I nak cerita sikit lah pasal ada kes ni kan. Sikit je. Okay, dia di kawasan perumahan Bedok. Okay. Bedok. So, bila kita attend klien ni di Bedok Estate, Ya. okay, dia Dia nak cakap jual beli. dia nak jual belilah. Dia nak upgrade daripada Upgrade. 3 bilik ke 4 bilik. Sebab apa? Untuk anak-anak lah. So, anak usually ada lelaki perempuan campur kan. Bilik. So, nak privacy untuk anak-anak. 1 bilik untuk perempuan, 1 bilik untuk lelaki. And they have their master room lah kan. Kita ingat kes ni senang tau. Sebab apa? Dia dari HFE semua. Kita ingat wow best. Dah boleh terus ambil gambar video Okay. So kita market rumah dia. Lepas tu market dapat jual. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu kita dapat beli pula. And rumah yang beli Satu kali je interview. Dia dah berkenan. Rumah pun cantik, 4 renovated. bilik Masuk cuci kaki je, tak payah buat apa-apa. Betul. Lepas tu Tapi lepas everything dah settle jual beli, dah kita submit to HDB lah. Okay. HDB apa dia buat? HDB. Okay, HDB call kita cakap, do you have consent from letter daripada OA. Kita Kita pun terperanjat lah. Tengok dia punya profile, okey kan. Nampak macam okey je Tengok. Pasal you can see dia punya profile tak ada kereta, tak ada macam luxury item, simple family. So we tak expect ada masalah. Takkan kita nak pergi tanya diorang kan, awak ni bankruptcy ke? We don't ask. Because kita pun tak bawa kat HFE semua, diorang buat sendiri. So kita tengok wah kes ni cepat, dah boleh ambil gambar, video settle. Lagipun sekarang ni HFE tak ada declare yang UOA ke tidak. Betul tak? Tak ada lagi. Mana ada lagi? Dulu bila kita buat HFE ada kena declare whether you are bankruptcy or not. Okay? But now baru-baru ni HFE tak ada declaration. So, agent tak tahu, HDB pun tak tahu. Okay, semua orang tak tahu. Cuma, bila kita submit case saja, HDB officer pun okay, OA dia akan trigger HDB. Dia cakap hello, you represent this buyer buy 4 room 520. We need OA consent. What? OA consent? Suruh saya pun call dia. You ni ada OA apa tu OA kak? Alamak, dia buang OA apa? Dah jadi berlakon Cakap sebab apa? Kalau you kita advise kalau anda OA ni, you boleh beli rumah 5 room and below. Tetapi kalau you beli 4 bilik pun, orang ingat boleh lah 4 bilik je apa. Dia kata 5 room and below. Tetapi harga kena 500,000. 500 below. And below. Tak boleh ke atas. Yes. Kalau 500 ke atas tu kena you tak consent daripada OA. Consent daripada OA lah Okay, official assignee. Okay. Betul. Once dapat approval daripada OA, baru you kita boleh proceed. boleh proceed. First thing dia ni tak tahu buat semua Kita dah stress. Cakap you kena email, you kena ask for consent, you kena apa, dia kena ni. Then at last kita pun ada limited time. Kalau lah ni kontra, dia tak boleh beli, macam mana? Case burst, betul lah budak case ni. burst. Okay, untuk dapat consent daripada OA ni bukan mudah banyak documentation yang diorang perlu. Yang kelakar dia ada outstanding lah dek. Yes. Jadi dia kena bayar outstanding dia dulu. Betul. Baru OA kasih dia consent. Alhamdulillah dia dapat consent daripada OA and dan complete pun alhamdulillah. Jadi rumah. Okay, sekarang cuma menunggu untuk masuk ke rumah baru. Tapi rumah tu cantik. Dia move in tau. Dia tak payah buat apa-apa. Dia tak perlu keluarkan duit untuk renovasi lah. Sepatutnya dia nak beli rumah pun below 500 Dia kata saya tak nak mahal. Tapi kerana dia berkenan rumah tu 520. Tapi kalau kita tahu, kita pun tak kasi dia beli rumah tu. That's why yang dekat luar-luar sana yang nak jual beli rumah, you all must be truthful to your agent. Yes, you must. Tak boleh malu-malu tak boleh malu. Betul tak? Takkan kita nak tanya, abang ni bankruptcy, mampu kena lempang. Mungkin itu case yang kita handle mungkin slightly above 500 je, 520. Mungkin OA pun boleh tutup mata. Sebab dia dah bayar outstanding dia sikit. Kalau lebih taruhlah 550.
Okay, might be ada problem and case boleh burst kalau Burst nak case duduk burst mana? apa jadi? Duduk kat East Coast Park lah. Kalau case burst apa jadi? Dia kena beli rumah yang below 500 lah. Ya, Betul tak kita- Cik Roslan? Rumah yang kita dah jual tu still boleh proceed. Cuma yang rumah beli ni kena Masalah lah. Dia rugi lah. kena discard lah kan. Sebab dah tahu deposit kita kena semua. cari rumah yang baru. Ejen sana mesti macam nak bunuh kita lah. Sebab case burst kan kadang-kadang it will Betul. reaction kan. Sebab dia pun jual beli. Remember that case. So yang di luar sana kalau tak faham jangan macam faham. Apa-apa hubungi ejen-ejen anda ataupun hubungi kami di Property Shop Simpang Bedok. Follow kami di TikTok, Facebook, IG. Yes. Jadi Kalau at nak least makan kat Spice, boleh dekat depan sana. tengok. Masuk je. Nampak Tinggal kan handsome kat luar ke boleh masuk lah. Mungkin abang-abang, kakak-kakak ada masalah perumahan ke apa, masuk tanya kita. Any one of our agent pun boleh tolong. Konsultasi hartanah kita percuma. Cuma kena bayar agent fee lepas dah habis lah. So, betul tak? Kalau tak 2% tanya, tak tahu. je biasa-biasa je. Betul. Lagi bulan puasa ni kita jujur, kita cakap jujur. Jadi macam this is cases yang kita ni kan. Nowadays kita pun very careful. Kalau kita tak nak tanya direct client kita gunakan ni sebagai case study. Kita ada client tahu dia OA tapi dia tak bilang. Jadi from there diorang tahu. Takkan kita tanya Cik Roslan bankruptcy. Memang tak kena kung fu panda je. Takut jatuh air muka klien kan. Jadi be truthful to your agent. Jangan segan dengan kita sebab kita pun takkan nak buka aib. As a client, you all must open up to us. Open betul. It's correct must Yes. open. Kalau you all tak open, you all ada a lot of hutang-hutang apa ke. Yang ada tak nak bilang kita tahu. Yang ada tak nak bilang kita nak jual rumah kerana nak bayar hutang. Lepas tu Dah habis kes baru kebanyakan you punya proceed semua kena tolak bayar ke hutang. you punya loan. Bilang kita lah. Kita pun akan macam kepo. Okay. Hari ni itu saja topik kita. Yes. Jadi untuk di luar sana berhati-hati di jalan raya. Okay. Ada apa-apa persoalan boleh hubungi kami. Yes, kalau nak cari rumah, jumpalah kami. Hello kami. Hola. Hola, hello. Okay, itu Di saja. talian 8323 0 sifar. Salah. 8323 0676. Ataupun 967049196. Anak saya suruh saya buat gitu. Okay. Assalamualaikum. Rumah idaman dah dekat je sana. Semangat simpang nak jual, nak beli, nak sewa rumah. Call kami, senang hati. Urusan semua beres sudah.